Bagus, kita dapat melarikan diri. Di mana kita berakhir? Oh, ini kedai gula-gula. Hebat! Pasti ada tempat untuk bersembunyi dari pengawal yang tidak menyenangkan ini. Ah, ini tidak sesuai dengan saya. Dan apa yang ada di sini? Gaun merah jambu saya akan kelihatan. Wah, ini bar KitKat yang besar. Dan ini cupa boba yang besar. Ini yang sesuai dengan saya. Gaun saya sebenarnya merah jambu. Kita perlu singkirkan ini. Baiklah. Saya rasa saya akan Itu sesuai di sahaja. sini. Sempurna! Biarkan saya baiklah. masuk sini. Wah, saya juga pilih Berkshire Central ayam bir warna rus. Nitsin bil alang bir warna baru. Saya akan jatuh. Hello, Paranoid. Saya rasa saya oke. Saya beli bersembunyi di balikin seri Oreo dan Frey. And apa sih sesuai dengan Frey? So, name is Zero. Ada sebaru orang sudah bersembunyi. Kemana saya patut pergi? Walaupun awak tahu, saya juga telah jumpa tempat yang sempurna. Tempat beracun. Sampah gula-gula ini pasti sesuai untuk saya. Ismail saya diberi kecil isu dan tidak siapa akan sangka saya di dalam. Sekarang semua diam. Kemana mereka pergi? Jadi kamu bermain sembunyi-sembunyi dengan saya? Saya sangat lapar. Saya perlu cari makanan. Saya merasa air pancur ini pasti akan memberi saya kekuatan untuk mencari. Itu sedap. Saya perut fikirkan sedang waktu tuan mereka boleh pergi pencuri. Di mana saya akan bersembunyi jika saya yang kena? Tunggu. Apa ini? M&M besar. Oh, ini benda pertama yang dijumpai. Ketuk-ketuk, siapa di dalam rumah? Hello, pencuri. Saya jumpa awak. Keluar cepat dan berdiri di sebelah saya supaya saya boleh nampak awak. Oh, kau akan mencari kawan-kawan kau sekarang juga? Tunggu, Tiabeta. Terbaik saja imagination saya untuk bar ini baru buka. Oh, di sini ada lagi seorang pencuri. Kita jumpa kamu juga. Kamu boleh berdiri sebelah kawan kamu. Dan sekarang yang tinggal cuma kawan kamu yang berwarna kuning. Menarik. Kemana ia boleh pergi? Tong sisa toksik kuning ini. Terdapat di sini. Saya jumpa awak juga. Berhenti menggelikan. Tidak. Saya benar-benar sempurna twist. Kita perlu cari tempat yang lebih baik kali ini. Di mana kita berakhir? Ini kedai mainan. Hebat. Dan apa di sini? Oh, wow, itu kereta Lego kuning. Tani sebab yang akan jumpa saya di sini pastinya. Tak ada hisbi bang, tidak cuma bumbung. Baiklah, dengan apa yang anda akan menutup diri? Walaupun, tunggu sebentar. Saya dalam kereta Lego, jadi saya boleh membina rumah sendiri. Begitu standar. Surprise, saran saya ke resemene. Saya keperin, gadis-gadis. Saya juga ingin melakukan itu. Ini tempat yang cool, tetapi saya tidak dapat mencari kata-kata. Saya pasti muat di sini. Walaupun... Oh, tidak. Ia tidak akan berjaya. Saya perlu memikirkannya. Saya ke dapat papatin sa kwaiwan stukseo. Ngani kau ada mainan biru di dalam. Weird. Ain Fado bersembunyi di sini. Pintu kau tak tidak dikister, mau ada orang boleh duduk di sini. Oh, dan dia juga telah menemui tim meeting untuk sini. Di mana saya boleh bersembunyi? Mungkin saya patut berpura-pura menjadi basikal. Ya. Isa mencari Yosei, minta sebagai saya terlalu kulit min. Saya perlu mencari tempat yang pasti akan menutup saya sepenuhnya. Oh, teddy bear yang comel. Oh, betul. Saya boleh masuk ke dalamnya. Jadi adalah idea yang hebat. Sekarang kita akan keluarkan semua akses dan saya boleh memanjat masuk. Saya akan duduk di sebelah kereta supaya tiada siapa fikir ada seseorang di dalam. Semua orang duduk di tempat mereka. Apa? Saya akan bersembunyi. Ini bukan salah saya. Oh, basikal comel. Saya impikan ini sejak kecil. Aduh, saya tak sangka mereka akan jumpa saya begitu cepat. Saya harap tiada siapa nampak ini. Lebih tepatnya... Bukan begitu. Paula? Apa yang sedang berlaku? Apa? Adakah beruang ini hidup? Tolong saya! Seseorang! Saya sedang nazak! Saya rasa saya pernah lihat. Baiklah. Sekarang saya perlukan lampu suluh untuk melihat semuanya. Oh, ya ampun. Selamatkan saya! Ini semua raksasa! Adakah kita Hanya akan ada menjadi raksasa di jiran? sekeliling. Seseorang, saya mau pergi kepada ibu saya. Itu sangat menyeronokkan. Kembali ke sampah. Itu ada. Baiklah. Oke, saya sangat takut. Lari. Ya, Jangan pandang saya begitu.
Penakut! Kamu tak boleh tinggal di sini terlalu lama. Jadi selamat tinggal. Wow, kamu dah kaya bahas lebih banyak di rumah, Isa. Pengofis sama Jiwasan Feragas Jazz Revis dan Rogers masih jauh. Mari kita cepat cari tempat. Oh, ada sebiji pil kuning di sini. Saya perlu keluarkan semuanya dan kemudian saya boleh cepat masuk ke dalam. Ya, dia pasti takkan jumpa saya di sini. Di mana saya waktu bersembunyi? Kita patut cari tempat yang hebat. Tidak siapa akan masuk di sini, pasti masuk dalam bakul dengan bola. Hebat! Saya rasa topi biru saya pasti akan membantu saya menjadi lebih tidak ketara. Riwayat saya bersembunyi. Saya perlu fikir. Tikar merah jambu ini sesuai untuk saya rasa. Tetapi Flick. mereka harus dibuang. Mereka terlalu berat. Baiklah, saya boleh gulungkannya. Tidak. Ayo, Phoebe. Kamu tak boleh melakukannya. Aduh. Kamu memang ada di sini. Adoy, kamu akan... Tapi ia cuma punggung sahaja. Di sini diri saya ada suasa tinju. Saya tahu boleh jadi petinju suasa kecil. Apa yang ada di dalam? Apa itu? Seseorang menangis? Apa? Kita patut bukanya. Mesti ada seseorang bersembunyi Dia di mengenai sini. saya. Tapi siapa? Sesuatu yang kecil Awak dengan tidak- mata hitam padanya. Jangan sentuh saya lagi. Saya takut pada awak. Apa itu? Besi takut? Jangan bergerak. Apa kilauan ini? Oh, kasut merah jambu. Awak geli. Baiklah. Saya tahu apa yang perlu silawan. Keluar permainan ni. Apa? Tak. Mari sini. Duduk sebelah kawan kamu, pencuri. Baiklah. Sekarang jangan terceh. Saya percaya di perbuatan biru. Itu ada phone yang akan matlamat ni. Atus! Baiklah. Saya minta maaf. Apa yang kita ada? Saya di sini. Korang kita tak akan dapat di Dua, keluar dari sini. Jizin godaan saya balik lari kamu siapa so. Sekarang kau tidak ke mana-mana. Siapa yang menjerit? Mari kita lari sebelum dia nampak. Di mana kamu pergi, Rai? Di mana dia? Tadi aku terlai dari pergawa. Iya, dia upagam. Saya pernah mencari tempat untuk beramni dari sana. Lepas itu tujuan dengan dalam. Beperning di belakang langsir. Tidak siapa pun akan perasan. Allah tu pun inam. Anda sudah tiada servis saya. Sipir cari sesuatu lain. Tong sampah. Tidak siapa yang pasti akan cari saya di dalamnya. Betapa berbaunya di sini. Saya patut bersihkan sampah ini dan masuk ke dalam. Bagus. Wah, tempat Phoebe memang cool. Saya tak akan pernah cari dalam tong sampah. Di mana saya boleh sembunyi? Peti sejuk dengan minuman. Bagus. Sebuah saksi yang tinggi sebut langsung masuk ke dalam. Dan supaya tidak siapa yang pasti dapat cari saya perlu tutup diri saya dengan Pepsi. Dari bawah ke atas. Tiada siapa yang akan melawan saya pasti. Idea yang bijak. Sangat lapar. It's the Saya American patut Pride, makan May sedikit. Jane. Boleh Pops kemenansin. Ayo kamu telepon may makan. Yang ada dalam tin yang lebih besar? Hebat. Di belakang kaunter pun. Tidak. Bolehkah dia saya tidak akan bersembunyi di bawah tin itu? Saya. Boleh bermain di bawah. Jangan rosakkan popcorn. Baiklah, mari kita masuk. Sudah selesai. Pasti dah Sempit kan? Di mana mereka boleh sembunyi? Ayo tutup saya dengan popcorn dan saya akan... Baiklah. Kalau begitu kamu berlari di sini. Penalaran Zolander? He berzak to the left. Sedap. Yang kurang cuma filem hebat. Hey, siapa yang bersembunyi dalam popcorn saya? Kamu pencuri. Saya jumpa kamu. Saya tangkap dia dengan hidung. Apa ni? Kami ada Pepsi. Bagus. Sekarang mari kita minum sebalang. Kalau tidak selepas letupan, kita dahaga. Dan siapa yang ada di sini? Tempat yang baik, tetapi saya jumpa kamu. Kamu tidak akan percaya dengan segala. Untuk menumpang saya dengan Pepsi? Tidak. Dari mau kasih kepada kawan anda. Aduh. Terus saya kulit teriak tu buah lembab. Aduh, si Pepsi dah habis. Baiklah, mari buangnya ke dalam tong sampah. Apa? Adakah tong sampah itu hidup atau sesuatu?
Oh, yang ketiga. Saya patut tangkap kamu juga. Itu pencuri ketiga. Hebat. Saya berjaya jumpa semua orang. Mari kita lari. Apa? Tidak. Kemana kamu pergi? Sekarang kreatif Victoria untuk seragam dulu saya kira perlu cari tempat segera. Di mana kita sekarang? Di museum? Bagus. Memang banyak lukisan di sini yang boleh saya sembunyikan di belakang. Pernahkah kamu lihat katak merah jambu ini? Mereka pasti akan bantu saya bersembunyi. Sekarang mari berdiri di belakang lukisan dan buat lubang di sini untuk melihat. Dan saya tidak tahu di mana mahu bersembunyi. Kita perlu meneroka museum untuk mencari tempat yang terpencil. Adakah ini sebuah keranda Oh, museum? tidak, saya jatuh. Saya kali boleh faham dan you tidak adakah siap itu mereka rangka? berfikir Saya minta untuk maaf mencuri mengganggu saya di kawasan sini. anda. Decent. Sam, kita bisa selisih sini. Kita perlu Maafkan cari ke tempat saya. untuk bersembunyi secepat mungkin. Tetapi di mana? Oh, betul. Tiada siapa akan jumpa saya di bawah permaidani. Walaupun begitu, saya pun tak muat di sini. Celaka. Mungkin tak ada tempat yang lebih baik. Tidak apa-apa di sini. The kind thing yang masih hidup di sana. Saya perlu cari sesuatu yang lain. Baju besi. Ya, saya akan jadi kesatria. Separate. Siapa yang bersembunyi di sini? Selamat tinggal. Hai dan semuanya. Sudah tentu. Baiklah, mari bayangkan bahwa saya seorang falala menolak zaman yang berduaan untuk sedalan. Saya dapat Ayah, duit device bersama saya mencintai atau pameran itu Hello, mata tak tahu malu, sayang. Keluar dan berdiri di sebelah saya supaya anda tidak lari. Oh, tidak mungkin. Saya jatuh keluar. Ia bukan Adakah anda pendaratan juga merosakkan lembut. pameran? bangun di sini dan pergi kemana-mana. Jadi Yang dua kami... lagi, lukisan ini kelihatan sangat moden dan begitu hidup. Tunggu sekejap. Adakah ia benar-benar hidup? Bakal lagi kelip. Jadi, Siapa di belakang kaki itu? Ya. Ups, pikir kamu sudah Itulah memutuskan yang untuk saya- mencuri lukisan. Tinggal di sini dan jangan bergerak ke kiri adalah untuk mencari kawan kamu. Ayuh berhenti. Apa yang saya beritahu kamu untuk bergerak pergi kepada kawan kamu? Baiklah. Di mana boleh saya cari? Ketiga. Atain pula Ferik cerita ini. Oh, sungguh. Jangan setinggalkan saya tak. Di kuota mesti dada saya. Haha, dia jatuh lucu sekali gadis-gadis. Kita mesti lari. Apa yang kamu lakukan? Kamu kenal saya? Ini saya. Dan kamu kenal saya sekarang? Ayo. Tunggu sekali lagi, tunggu. Bukan yang satu lagi. Tolong saya sangat letih berlari. Adakah perlu mencari tempat untuk bersembunyi di sini juga? Wah, ini kain meja merah jambu. Ia pasti sesuai dengan saya. Kita bersembunyi di bawah. Wah, ada untuk menu. Tidak siapa akan jumpa saya di belakang. Pasti. Mari sembunyi di belakangnya sekarang bersedia. Tidak. Kemana saya boleh pergi? Ya, saya tidak takut bersama Phoebe. Wah, di pizza yang lazat. Saya harap saya ada sepotong. Ya, kita perlu cari tempat untuk bersembunyi. Oh, saya ada idea. Saya akan cari awak. Awak semua mesti ada di sini. Berhenti bergaduh. Oh, kenapa ini Clash Line Baiklah, Idol? saya... Apa itu? Saya cuma akan buka Sangat teruk. dan lihat apa yang ada dalam makanannya. sayang kamu. Oh, saya rasa bagus. Kawan-kawan, saya telah menumbangkannya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyedarkannya Kita mana sekarang. boleh terkan despek tu. Mari kita cuar tangan di channel atasnya. Ya, tapi tu. Pwedeng kamu lawas, pencuri? Saya akan cuba ya. Sekarang kamu akan jawab semuanya daripada saya. Mereka akan memasukkan kamu ke dalam penjara kerana mencuri. Tidak, jangan membeku. Tolong, kita mesti lari. Saya ada ide. Mungkin kita boleh makan snack dan lupakan semua perselisihan. Lihatlah betapa lazatnya pizza ini. Faham. Tugas yang benar-benar untuk saya. Saya akan gembira untuk makan. Saya sangat lapar selepas mengejar kamu. Oh, terima kasih. Bolehkah saya memeluk kamu semua sebagai tanda perdamaian? Baguslah semuanya berakhir dengan baik. Tolong saya. Selamat perancang ke salam saya. Saya bala membawa arnab comel untuk anda. Dia juga memakai topi merah jambu. Hanya yang terbaik daripada anda akan mendapatkannya. Jadi mari, lukis. Mary Tata Bahasa sudah mula melukis.
Ya. Awak macam itu, Ben. Silakan dan bazirkan masa awak. Saya akan buat lukisan terbaik sekali. Arnab akan menang. Bye, Smart. Doris, where's the barkener? Dari ship. Apa yang kamu sedang lakukan? Hei, bagaimana kamu percikan itu? Baiklah, saya nak lukis badan juga. Benda-benda comel ini mengingatkan saya kepada sesuatu. Tetapi saya tidak suka warna merah jambu. Saya nak lukis dengan biru. Sekarang, kamu perlu tambah sedikit air juga. Kemudian semuanya harus melekat, kan? Jangan lupa tentang mata. Dan ini airnya. Apa sih yang kamu lakukan? Saya kurang sedang cepat Arnab. Arnab, saya akan menjadi sangat comel dan secantik saya. Walaupun Arnab itu akan berada sedikit jauh dari saya. Tetapi saya rasa saya akan menjadikannya sangat... Kecantikan. Miss Jane datang dengan sangat cantik. Bagaimana saya tahu bagaimana untuk My flowery sunny. balang air? Oh, tidak. Bagaimana ia berlaku? Ben, adakah awak yang melakukannya? Saya marah dengan awak sekarang. masa TikTok. Baiklah, tunjukkan cepat yang Ya, saya sangat ceria. Bagaimana pula dengan awak, Jane? Baiklah, Ben. Oh, sungguh cantik. Awak memang layak untuk ambil Arnab itu untuk diri awak. Simpan kebanggaan awak. Terima kasih. Saya menang. Saya ada sesuatu untuk awak. Tengok, lobak merah. Mari segarkan diri Anda. Yahoo! Akhir-akhir, saya ada pesan baru untuk kamu. Hotdog marmalade yang besar. Saya boleh nampak. Our creator Tunggu, made Nodra untuk bermula. people. Jom kita pergi. Baiklah. Lukisan seni. Hari Karishan cara berciuman feng untuk melukis. Kenapa adunan ini tidak keluar? Ayu. Adu. Oh, tidak. Saya diliputi adunan hitam. Apa yang kamu buat, Ben? Saya melukis garisan dan sekarang mewarnakan hotdog saya. Bagaimana isu amar saya lukisan anda? Lici, apa kira nambah sedikit manis? Jennifer. Saya akan perlukan hotdog sekarang juga. Tapi saya akan perlukannya dengan cara yang asli. Seperti seekor anjing sebenar. Apa yang awak ada di situ? Beberapa contengan. Lebih baik lihat karya agung masakan dan seni saya. Mary, apa yang awak buat? Saya buat hebat. Saya putuskan untuk buat lukisan 3 dimensi bahan-bahan hotdog secara berasingan. Oh, okey, Mary aneh. Jane, tunjukkan apa yang awak ada. Wow, lukisan itu macam biasa-biasa. Tetapi idea itu diiktiraf. Aku akan terbalikkan juga. Apa? Apa yang sedang berlaku? Kenapa tidak? Mudah dapat kamu menghidupkan dapur? Jane, kamu memang teruk. Kamu jahat. Bukan. Berstop dengan awak, Jane. Mary, Frank Rubin. Ini sempurna dah. Hotdog 3 dimensi. Oh, ayolah. Semuanya menonjol. Oh, masa sudah tamat semua. Tunjukkan kerja kamu. Oh, Jane, ini bukan yang saya mahukan. Bagaimana dengan awak, Ben? Oh, teruk. Mary? Oh, itu hotdog yang sempurna. Awak memang patut dapat hotdog marmalade untuk diri sendiri. Nikmati hadiah awak. Awak pelajar terbaik saya. Akhirnya, saya menang dan malah dapat hadiah yang hebat dan begitu sedap. Hati-hati, Mary. Oh, saya sangat lapar. Alangkah cantiknya pakaian itu. Patutkah saya memakai Pada pakaian janji awak? temu dengan Bob? Sakitnya. Kamu semua suka. Maka maaf. Bukan hadiah untuk kamu. Sial, siapa yang datang dengan gaun-gaun ini? Apa? Saya pun tidak mahu memandu lagi. Rantai itu sedang mencuba membakar sesuatu pada pokok. Baiklah, saya tidak faham seni membakar pada kayu. Saya ada masa untuk bermain. Baiklah, mari kita pergi. Saya ada idea. Saya nak membakar api. Saya seorang profesional lengkap dalam membakar. Abang saya melakukannya. Ayah saya melakukannya. Datuk, moyang, nenek moyang. Saya rasa anda faham. Okey. Baik. Saya seorang Lihat bro. Lain. Ayah, apa yang ayah lakukan? Saya sibuk. Tapi, tak apalah. Lihat, adakah ia bagus? Ayuh, saya boleh melakukannya untuk anda. Itu bukan masalah. Ia mudah. Terima Ayuh, membuang kasih. gaun anda. Ia hanya perkara mudah. Beberapa perincian.
Butiran dan... Kita hampir. Bagus. Ini dia, Mary. Terima kasih, Ben. Masa hampir habis. Kawan-kawan, tunjukkan kerja kamu. Ini bukan milik saya. Jen, awak buat kerja yang hebat. Gaun itu. Bagaimana dengan awak, Mary? Saya tak buat apa-apa. Tidak kelihatan baik sama sekali. Ben, awak yang menang mengejutkan. Bukan, ini bukan main. Ini Mary punya. Ayo, jangan malu. Apa? Ayo, jangan ketawa pada saya. Saya ada hadiah baru. Apa pendapat awak tentang mesin gula-gula ini? Oi, Tuan. Baiklah, semasa kamu melukis, saya akan menyegarkan diri dengan sedikit manisan. Kamu tidak kisah, kan? Sedap. Saya ada sneakers. Masa sedang berjalan, kawan-kawan. Sangat lazat. Mari, lukis lukisan kamu. Baiklah. Lihat cakar saya. Saya dapat dia. Hai, Mary. Hai, berhenti, Ben. Saya tengah sibuk sebenarnya. Jangan ganggu saya. Saya boleh lukis dengan sempurna dan mesin layan diri itu akan jadi milik saya. Lihat, saya tahu cara melukis dalam 3 dimensi. Apa yang kamu buat? Oh, tidak. Ben. Ups. Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, saya tahu cara melukis. Hanya perlu lukis garisan luar. Dan kemudian, apa yang dia buat? Saya perlu lebih cepat. Ayu. Masa sudah tamat. Apa? Kelas. Masa sudah tamat. Mary. Apa ini? Saya minta maaf. Bagaimana dengan kamu, Jane? Tidak buruk, tetapi belum sempurna. Bagaimana pula dengan awak, Ben? Oh, ini memang karya Agong. Ya, saya dapat mesin layan diri itu. Ini dia. Sangat keren. Saya sudah ada ini. Mau Semua masuk ini. kecuali ini sekarang. Ayo. Apa kabar? Saya mau yang ini. Ya, pergi kepada Papa. Sempurna. Saya ada fritella. Bagus. Surat key untuk Sarah Silas Ben. Ini dia. Baiklah. Terima kasih, Ben. Ini sedap. Ya, KitKat, kegemaran saya. Baiklah, ini untuk awak, Mary. Terima kasih. Apa? Kenapa? Kenapa ia tidak berfungsi sekarang? Ayo. Mesin bodoh. Terima kasih, gadis-gadis.